Guys, this is really good for my skin. Sangat bagus untuk skin I. And then hari tu masa I change my skincare daripada yang tak apa nak healthy jadi pada healthy, so dia purging sikit. Dulu I sangat acne prone. Bila bangun tidur je, I akan check muka I akan macam ada bumpy lah, ada yang macam jerawat akan keluar. Okay, masa tu teruk sangat bahagian ni. But now I am no longer acne prone. So nanti I akan bagi tahu apa yang produk-produk I pakai sampai I tak ada lagi acne prone. Okay, so ini muka baru bangun tidur tau. Pun dah lawa, tak adalah gurau. And then Aken ni dia prebiotic micellar water. So kalau I micellar water, I suka jenis yang bukan sekadar untuk buang makeup, you know, I suka ada benefit lain untuk your skin. Yang sama dengan micellar water ataupun oil cleansing, semua tu I mesti nak ada benefit lain selain daripada just nak buang makeup. Kalau buang makeup je macam no, tak nak. So tak nak yang ada benefit lain macam ni, prebiotik bagi muka kita lagi subur untuk produk-produk lain nak masuk senang, you know, things like that. And then I love this. Get it at the link I bagi nanti. Okay, murah je. I swear, and it's awesome. Dia banyak, boleh tahan lama. Tapi kalau you guys macam selalu makeup, then taklah tahan lama sangat. Tapi I jenis tak suka makeup, once in a while. And I pakai ni juga, walau I double cleansing kadang-kadang muka I, sebab hari tu terkejut sekejap because of purging tu, tukar skincare yang lebih sihat. Dulu skincare yang tak berapa sihat I pakai, memanglah gorgeous, blooming, glowing, tapi lama-lama orang dah cakap dah jangan pakai ni selalu, nanti akan keluar tu keluar ni. So I cakap janganlah stop. Tapi lama-lama my skin texture rosak. So I akan you guys tunggu I punya YouTube full apa yang I pakai. But now this is really good prebiotic. Okay, see you guys next video.